diletakkan pada bahagian gigi bawah. Mungkin kita tak pernah berbicara tentang makhraj. Okey, kita kata nak baca dengan betul sahaja. Tak apa, boleh. Tapi kita wajib tahu juga hukum tajwid untuk menjadikan bacaan kita lebih kemas dan lebih indah. Okey, huruf sin tadi, kalaulah saya sebut kena panjang sedikit huruf sin. Mungkin ramai yang akan mengatakan, sejak bila pula huruf sin ni kena dipanjangkan? Ya, mungkin ramai yang berkata demikian. Tapi hakikatnya huruf sin ini apabila kita berbicara tentang bab sifat huruf Arab, sin dibaca dengan panjang. Panjang tu maksudnya bukan sin, tidak, dalam keadaan sukun. Jadi menjelaskan huruf sin tersebut yang mana ia terdapat sifat rikhwah, iaitu rikhwah tu boleh dipanjangkan suara sin, dan juga terdapat padanya sifat mahmusah. Sifat mahmusah yang biasa kita dengar berdesir, bunyi desiran, bunyi seperti macam-macam kita dengar kan. Tapi bunyi desiran tersebut